Lin dari mamilin.com. Okey, hari ni saya nak interview sebelah saya ni adalah Kak. Okey, Kak Afika. Jadi menentukan nanti dari mana Kak Afika. Okey. Sebelum ni Kak Afika ialah profession apa? Okey. Saya Nur Afika daripada Seri Kembangan. Okey. Saya sebelum ni I buat bermacam-macam perniagaan. Okey. Termasuklah I jadi part-time Grab driver. Oh, Ya. okey. Jadi yang perniagaan tadi Kak Fika aku cakap kan, apa? Menjual bunga. Ya, saya jual bunga, saya jual soya, macam-macam semua bisnes sendiri. Saya hampir buka kilang soya masa tu. Oh, okey. Tapi oleh kerana kesihatan saya tak baik, berat. Soya kan berat. Lepas tu pekerja saya pun semua perempuan. So kami memang tak larat lah nak angkat soya yang banyak. Saya dah banyak orang tempah dengan saya ais soya untuk mereka jual. Oh, okey. Jadi apakah kan ialah Sakit belakang, ya. Oh, okey. Jadi apakah produk yang Fika sudah cuba yang improve dia punya itu ada? Okey, I pakai Alora Pen. Alhamdulillah, I pun bawa Grab juga kan. Sometimes I bawa Grab kan. I pun pakai Alora Pen. Sejak I pakai Alora Pen, I punya belakang sangat okey. Tak sakit, betul. Okey, jadi pakai berapa satu hari berapa lama berapa jam? Daripada pagi sampai ke malam. I memang pakai Alora Pen. Jadi- Dulu kalau I buat drive, kalau I drive kaki I bengkak. Tapi sekarang tak ada. Wow. Mula-mula saya pakai Alora Pen, saya jadi demam. Demam yang sangat teruk tau. Saya tak boleh bangun, sakit kepala, dia punya kesan tu kan. Tapi bila kita rasa sakit kepala, rasa demam, I buka. Upline I kata, buka dulu, nanti lepas 1 jam ke setengah jam ke pakai balik. I buat seperti mana yang mereka suruh. 2 hari I tak boleh bangun tau. Selepas tu pakai saja. Kalau you ada kesan yang macam saya punya kesan, pakai je, jangan berhenti. You lepas, kalau you tak tahan, you lepaskan and then you pakai balik. Sekarang okey. So tadi sudah berapa bulan Ya. pakai? Ni dah ke bulan keempat. Terima kasih Kak Ya, Fika menerima sama. interview saya.